SK Bandar Tersiap Anwar, selamat pagi, boleh saya bantu? Selamat pagi. Ini apa? Ini sekolah ya? Ya Encik, sekolah rendah. Ingat silap nombor. Saya mau inilah mau cakap itu saya punya anak mau cuti ya. Dia punya atuk alamat dia. Macam mana? Anak Encik kelas berapa ya? Tahun berapa? Saya pun tak tahu lah. Dia duduk apa nama itu Wong Ahkiam. Saya pun tak tahu lah, tak bisa ambil tahu lah. Ada sekolah tingkat berapa tingkat pun saya tak tahu. Tak, maksud saya anak Encik kelas tahun berapa? Tahun nggak? Dia sudah berapa tahun lah? 3 tahun lah sekolah. Tahun 3 ya? 3 apa itu? 3 bunga melur kan? Encik nak bawa balik anak ke? Saya mau ambil dia lah. Dia punya atuk mati. Fikirlah, nak ambil dia lah. Macam mana? Mau jumpa sama siapa? Okey, Encik datang kat sekolah, kat pejabat, isi nama dia. Lepas tu Encik boleh pergi ke kelas dia. IC mau bawa ke IC? Tak apa, tak perlu. IC tak payah bawa. Macam mau kenal kalau saya bukan dia punya bapa macam? Isi nama kat dalam buku bawa anak balik. Isi nama, alamat dan IC saja lah. Itu macam saja kan? Saya takut dia punya atuk nanti mau ambil dia. Tak apa, itu macam nanti saya sampai Thank you Semua saya Panggami bercakap. Boleh saya bantu? Hello, ni kat mana Ni sekolah menengah kebangsaan Bandar Tasik Kusuma Beranak. Sekolah menengah Bandar Tasik Kusuma. Ya. Saya call dari Bandar Tun Razak. Ya. Anak saya baru pindah lah ni. Dulu saya duduk kat Ipoh. Saya kata kawan, dia kata paling senang saya nak hantar anak saya pergi sekolah. Apa tadi nama tadi? SMK Bandar Tasik Kusuma. SMK Bandar Tasik Kusuma dia kata. Yalah, Bandar Tasik Kusuma. Jadi anak saya ni saya nak daftar. Macam mana prosedur nak daftar ni? Dia dekat Ipoh dulu sebelum ni, sekolah kat Ipoh. Okey, macam ni prosedur Encik. Encik pergi sekolah yang di Ipoh tu, isi orang pertukaran. Di sana dia akan buat semua dan Encik pergi pada PPT ulangan lah. Selepas kalau dapat kelulusan, Cik datang ke sini, kita akan buat pendaftaran masuk. Kenapa pula kena pergi ulangan? Saya nak daftar kat sekolah kat sini. Ya, sebab sekolah saya, sekolah Bandar Tasik Kusuma di bawah PPD ulangan. Macam tu, bawa ulangan. Ya. Lagi apa benda lagi saya kena bawa? Dia punya file pribadi dia, anak, nuran-nuran dia lah. Dan dia punya kelulusan SBD. Cepat sangat saja saya cantik Okey, yang pertama tadi apa? Dia punya file pribadi surat File pribadi. Okey, yang kedua? Surat kelulusan SBD. Yang mana satu ni? Surat kelulusan SBD. Apa benda tu? Skim pinjaman buku teks. Skim pinjaman buku teks. Yang nak pinjam buku tu lah. Okey. Lagi? Dan kad pengenalan dia, salinan kad pengenalan, salinan sijil lahir lah. Salinan kad pengenalan isteri. Anak saya ni yang masalahnya kad pengenalan dia hilang. Mana Kalau hilang, Cik bawa dia sijil lahir saja. Sijil lahir? IC hilang tak apa. Cik kena buat report kalau polis saya dulu. Itu saya tahulah. Tapi sekarang ni saya dah report. Apa semua dah report, dah habis dah. Dia bagi yang aku resin report semua ni. Macam mana Cik bawa lah salinan yang report kepada saya kita. Salinan report boleh Ya. Okey lah. Nanti saya nak pergi. Saya nak jumpa siapa Cik boleh